Kau tu orang Johor sangat ganas, Dek. Betul. Aku nyanyi tak keluar suara, Dek. Kenapa bang? Nervous, Dek. Lato-lato belaga, kiri kanan peha melecet, Dek. Dek, punya ganas, Dek. Bukan bunga, pasu-pasu orang baling, Dek. Kelebak, kelebuk, kelebak, Kenapa Dek. dia baling pula? Abang nyanyi bukan abang buat salah. Tak keluar suara. Nyanyi apa? Suara tak ada! Suara Orang tak kampung, keluar. orang kampung, Dek. Sound, Dek. No. Lepas tu bang? Abang balik, abang menangis bukan apa, Dek. Pasal lato, pedih sangat, Dek. Kiri kanan melecet bukan pasal... Dek, kadang-kadang sakit tu tak apa, Dek. Malu yang datang dulu, Dek. Itu je masalah dia. Okey. Jadi kat situ kira macam bukanlah jugalah masa kira permulaan teruk tu. juga abang kena. Yes. So okey, lepas tu perjalanan seterusnya? So bila aku dah fikir dah halang-halang abang aku pun cakap dia bagi convincing kat aku. Come on, boleh benda ni. Okey aku mengikut. Ikut okey dah bila okey arwah Abalan cakap lebih baik kau buat band sendiri. Bila ada pelapis. Dia suruh abang buat sendiri. Okey. So bila aku cari drama aku dia macam Def Leppard, tangan kodong sebelah. Okey. Oh. Dan aku pernah kreatifkan diri, letak stick, masking tape macam wiper kereta, Dek. So tak boleh. Biarkan je lah. Biar je lah kodong tu. Def Leppard, Dek. Tifu. Kelakar, Dek. Cara pembinaan album aku, Dek. Kenapa bang? Dia duduk, aku duduk macam ni, dia ambil gitar. Dengar. No. Suka? Tak. Okey. Suka? Tak. Suka? Suka. Dia terus call arwah Lolo, on the spot buat.